I think masa saya belajar di Australia, itu tempat ialah UNSW. So UNSW banyak Asian. So Asian ialah China, Korean, Indonesian, Vietnamese, Philippines, Australian, Malaysian, Singaporean. So masa itu saya fikir, saya baru pergi situ 2 tahun, tapi tiba-tiba I can make friends very easily. Banyak kawan. So you can say saya punya PR bagus, tapi sebenarnya saya fikir ialah kerana saya punya bahasa. Kerana saya boleh cakap Chinese, saya boleh cakap Melayu, saya boleh cakap English. Indonesia punya kawannya cakap Melayu Malaysia lah, pun jadi mah. Dia orang pun mesti faham. Atau dia cakap punya Indonesian slang saya bagaimana, saya pun tahu dia cakap apa. So Chinese ialah Hong Kong, China, Taiwan, so boleh settle. Cantonese, Hong Kong. So English ialah macam Vietnam, Philippines, things like that. So saya fikir, kita as Malaysian actually is very special, you know what I mean?